Tak dah? Okay, jom start. Hai, Assalamualaikum. Saya Kina daripada Asabel Studio Janji Padu. Hari ini saya nak review satu barang daripada Arti Hunter, iaitu Grid Organizer. Jom kita unboxing. Video review ini disponsor oleh Blind Expert, kedai bidai terbaik di kawasan Bangi. Grid Organizer ini boleh didapati di Shopee. Ia juga didatangi dengan 3 saiz, iaitu small, medium and large. So, inilah Grid Organizer daripada Arctic Hunters. Seperti anda boleh lihat, desain yang simple dan setiap line ini mempunyai bintik-bintik untuk memastikan barang-barang anda kekal di tempatnya. Dan ia juga sangat elastis. Di bahagian belakang pula mempunyai kompartmen bezit. Bahagian ini juga anda boleh meletak duit, hard disk, kad bank ataupun barang-barang yang nipis. Di bahagian sini pula, ia boleh dijadikan untuk tempat key holder ataupun tempat untuk menggantung Grid Organizer. Ini adalah eksperimen jika anda meletakkan barang seperti marker. Goyang-goyang pun takkan jatuh. Jom kita try letak benda lagi besar, seperti remote controller. Jom kita test goyang-goyang. Tak jatuh. Sangat function lah Grid Organizer ni. Terbaik. Tadi kita review barang unboxing. Sekarang jom kita review Grid Organizer yang saya dah pakai hampir setahun. So, inilah Grid Organizer yang saya dah pakai hampir setahun, dah penuh dengan macam-macam barang. Grid Organizer ni bagus, boleh letak macam-macam barang. Contohnya, saya letak pen, HDMI cable, mouse, AirPod, power bank. Benda-benda kecil seperti RAM ni pun boleh letak. Di belakang pula, ia mempunyai safety kerana ia berzip. Yang ini memang favourite saya. Selalunya saya letak duit, power bank, tak pun kad bank. Seperti anda lihat, di sini saya letakkan micro SD. Boleh letak 3, memang luas dan function. Tepi ni pula saya selalu jadikan key holder. Senang, nak bawa pergi mana-mana pun dah lengkap. Goyang-goyang pun takkan jatuh. Memang terjaga dan safety. So, apa korang tunggu lagi? Kebaikannya pun banyak, kurangannya pun ada. Tak ada barang yang perfect. Yang pasti beri function dekat saya. Jangan lupa like, subscribe and komen channel Asabel Studio dan nantikan konten-konten terbaru daripada kami. See you.